kita dah siap masak kimchi jjigae untuk esok. And nasi kita tunggu Zat. So let's move on to the next task. Kita lah kat orang Iman sebelah BKL. Dia bawa pisau potong timun. Banyak. So hari ni kita masak kimchi jjigae. Pisau kena sensor lah maksudnya. Ha? Pisau kena sensor. Jangan bagi nampak aku punya jajak-jajak. Tak boleh masuk TikTok, tak apa, kita masuk YouTube. Confused dengan bawa air tu. Hari ni lunch kita. Licin nak kita makan. Sedang menunggu trafik sambil mendengar lagu ni. Boleh nampak ke? NETU Urban Mix, the best. Keadaan ni Iman tengah pergi BKL. Yang seronoknya bila kita duduk bersama tanpa cakap apa-apa pun, itu dah boleh jadi satu momen yang bahagia. Maksud dah share macam masa sama-sama. Betul. Okey. Saya tak cara yang paling tak bagus nak dekati introvert. Mungkin orang-orang extrovert ni salah cara selama ni kita nak macam dapat kan. Kita approach tu dah terus macam turn off daripada side introvert. Reflect. Saya rasa reflect ni sama je. Kalau kita extrovert ke introvert ke, secara basicnya semua orang kena baik lah. Tapi introvert dia akan cepat dan mudah secam kalau orang tu fake. Kalau orang tu pretending, sebab introvert ni mudah memahati ke orang, bisa memahati kan. Dia boleh nampak pattern. Yang hari ni kita first day BKL. Cantik kan? The view. Jangan tinggalkan kami. Behind the scene sebelum bermulanya chaos. Kita kena makan dulu. Lagi kita lapar. Aku tak pernah pakai itu tu. Macam cakap, macam Usna tu. Usna setiap kali pakai sikit lupa. Tak, sebab stres tu dia turun ke lutut. Usna dia special case. Dia tekanan dia turun ke lutut. Itulah. Dia macam, sebab tu nama dia kepala lutut. Bersambung kepala lutut. Pelik sakit. Hai Jua. Bye-bye lah kat aku. Risha Ribu Bima. Oh my god. Say hi. Oh wow. Wow. I let it be courage. Oh, dia besar. Besar lah. Great content matter. Cari Iman. Tempat VC dulu. Mesti dekat teman. Ini pemandangan booth Iman sebelum all the chaos started. Oh my god. Cakap. Wow. No.
hari ni kita ada stereo. This one is actually my idea untuk buat audiobook. Comel. So untuk BAKL tahun ni Una bagi cadangan untuk buat dia macam audiobook excerpt. Asalnya nak buat audiobook tapi mustahil untuk kita buat audiobook full. So kita buat audiobook excerpt. So macam ni lah. Dia macam life experience untuk baca novel. Comel. Kelabu. So, ini barisan novel-novel yang terbaru. Ada beberapa lagi yang tak sampai. Dah terasa lah daripada tu. Oh, dah kamera sekarang. Aja. Petulisan dan lukisan. Ya. Kak Faiz kata dia impromptu. Ini adalah beberapa merchandise kita collect daripada Primary Studio. Sorry dosa. Tak apa. Belum. Comel kan? Antara merchandise ada buku nota yang besar ni. Buku tetap di sini. Vibes and Proposal. Boleh beli kat adik-beradik Gaza. Boleh beli stiker. Buku. Kalau berbantu dengan hasil bawah kita SME ni bawa kawan pergi bilik gerai tak isi tu letak barang. Ini cantiknya. Lepas ni saya nak pergi Sabah. Kalau nak tengok chaoticnya booth Iman masa first day, ya Allah, banyak lagi tak siap. Tapi macam tu lah industri buku. It's always chaotic. Ini buku tiket. Ni ada ruang untuk budak-budak main. Macam box, maze. So sekarang ni kita tak boleh buka lagi. Sekarang ni tengah briefing. Briefing promoter. Apa sambil? Kau buat vlog ke? Ya. Saat dia tengah kabur. Okay. Saya An. speed tentang tapi dia selalu tak ada. So tak ada di atas. Apa tugas awak hari ni? Saya nak buat ni. Ada satu konten nama dia POB. Introvert di PBKL. Jimat. Sekarang orang dah ramai. Kenal tak siapa kat situ? Aish. Sini dia punya book sleeve. So ni tempat live postingan buat live. Kulit semangat karya. Ya.
I buat vlog introvert. Bangun-bangun 200 WhatsApp. Aku nak buat apa dengan tu WhatsApp? 200 WhatsApp. Ada buku mini. Yang paling cantik ada dekat situ. Ini pula bos Iman dekat DTR 3. Kat sini untuk DTR 3 ni kita nak capture audience yang sekolah yang baru masuk. DTR 4 tadi kita punya main. Hai, Assalamualaikum. Okay, baru nak buat intro. Assalamualaikum, Yusuf Husna, and welcome back to my channel for after such a long time. Tengok muka aku pun dah nampak berusia sebab I've aged. Tudung pun sengit-sengit. Anyways, Una ingat nak buat video untuk AKL macam vlog. So we'll see how it goes sebab Una dah lama sangat tak buat video. And yeah, a lot has changed. Una pun sekarang nak kerja dengan industri buku. So banyaklah benda yang berubah. Banyak benda baru yang macam sebelum ni kita datang ke PDAKL sebagai pengunjung. Tapi sekarang ni Ina datang ke PDAKL sebagai staff. And nak kena buat kerja sekarang. So yeah, let's do it. Dan kenapa ada beza tau vlogger yang extrovert dengan introvert. Kalau introvert, kita orang akan cari tempat-tempat yang sunyi macam ni. While extrovert gain energy from the crowd member. Kalau Una nak cari tempat yang sunyi je. Ribbon ni asalnya daripada threads yang viral tu. Dia kata kalau siapa nak cari jodoh, perempuan pakai ribbon pink, lelaki pakai ribbon biru. So Una pun macam, yeah, this is my effort cari jodoh. Macam jadilah dia bertakdir kan. Kalau tidak asalnya Una nak buat macam QR code untuk database. Tapi tak sempat sebab kita terlalu banyak sangat kerja BKL. So jadilah ribbon ini sahaja. Ini saya dah ada tapi tak baca habis lagi. Bye, jalan dulu. Bye. Bye. Macam-macam memang aku beli sekarang. Nak tak apa nak follow sangat. Mas sorry. Mas sorry. Dongeng pening lah. Oh, macam Magical Pegasus Barbie tu. Mana buku saya tak jumpa lagi. Cantik kan cover. Ini pesta buku jimat. Sini ada banyak juga dalam ni. Mana dia punya iPod? Charge. Tengah charge. Ramai kau orang dengar? Kita ada dinding tulis. Ini buku favourite saya.
Villa Ashraf, ada banyak lukisan. Last kita ziarah galeri Tebet. Baru jumpa buku saya ada di sini. Fokus. So kalau korang datang PBKL boleh dapatkan buku ni RM15 je. Cantik ya. Masih penuh. Masih penuh. Tak boleh pergi lagi, penuh lagi. Artist in the house. Ini promising.